Dua, tiga. Okay. Buat apa sih? Jawab soalan dulu yang ada dalam tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih So, di hadapan saya ni ada buat podcast. Kita ada pelajar KKTM. So, kita nak share lah sedikit pada masyarakat di luar bekah rahsia kecemerlangan diorang dalam anugerah kecemerlangan pelajar baru-baru ni 2025. Mereka ni adalah yang menerima anugerah dekan pada Januari Disember 2025 dan juga Jun 2025 dan juga semester yang sebelumnya itu Julai Disember 2024. So mereka mendapat 3.5 pointers CGPA 3.5 dan ke atas. So saya perkenalkan yang di depan sekali ini adalah Muhammad Afham. Yang berikutnya adalah Muhammad Syafiq Ashraf. Ini adalah SEM 5 sekarang. Yang berikut Syafiq Ashraf SEM 3. Afham Radio 5 Syafiq Teknologi 3. So dengan ini saya mulakanlah pada Afham untuk memberikan penceritaan untuk perkataan sembang. Okay, boleh cerita tak tentang sejarah hidup masa kecil sampai macam mana boleh sambung ke KKTM? Yang kecil ni? Saya mula daripada daripada saya bersekolah rendah lagi mudah kan. Saya bersekolah rendah sebelum saya berpindah ke Batu Pahat. Saya menetap di Kulai. Belajar ya betul. Lepas tu saya bersekolah rendah di sana daripada darjah 1 sampai darjah 6 saya habis. Kulai Johor tu sekolah apa nama? Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah. Taman Muhibah. Saya dan pada ketika itu saya batch pertama lah yang UVSR ada 6A. Kalau tak sebelum tu kan 5A kan. Saya batch pertama 6A. So result saya masa tu saya dapat so-so je 2A 4B je. Selepas pada itu saya berpindah ke Yomping. Keluarga saya berpindah ke Yomping dan saya teruskan bersekolah di Yomping. Saya bersekolah di sekolah menengah Datuk SETH Datuk SETH Yomping sehingga saya menamatkan persekolahan. Dan pada waktu tu PMR ada lagi? PMR dah tak ada masa tu. Saya dah kiri PT3 ya. Kemudian saya habiskan sekolahan saya sampai ke tingkatan 5 sampai form 5. Form 5 saya dapat result SPM saya ketika itu berapa pelajaran? Saya ambil 8 subjek. Saya stream 8 subjek. Tapi waktu SPM tu saya ambil saya stream 9 subjek, saya drop 1, saya drop biologi. Lepas tu time SPM pula AdMed saya tak pass, saya fail. Saya fail AdMed. So saya dapat dalam 3A, 2B, 2C lah, lebih kurang macam tu lah. 3A, 2B, 2C. AdMed tu rasa matematik. So matematik anda ditampal lah. Lepas tu ada tampal, tak ada tampal? Tak ada tampal. So dia ada dua, satu matematik tambahan, ada matematik modern. Matematik modern yang lepas ke tak? Matematik moden saya A, matematik tambahan tu saya fail. Okay, lagi? Setelah saya habis sekolahan, saya sambung belajar lambat. So saya kerja dulu waktu tu. Dalam waktu yang singkat tu saya kerja sekejap. Saya kerja sebagai seorang promoter kat satu kedai retail ni, which is Alisan. Saya kerja kat Alisan. Alisan Keluang ke Yomping. Dan saya kerja waktu pun saya rasa macam 2 bulan lama juga, dalam makan masa setahun juga lah. So saya kerja kat Alisan tu, saya kerja dalam masa lama. Kemudian lepas ni saya macam rasa dah puas kerja dah tu, saya decide untuk sambung belajar lah. Untuk sambung belajar yang nama diploma.
So disebabkan oleh itu saya ambil diploma dia buat setahun. Dan waktu tu pada mulanya, pada asalnya waktu saya nak mohon masuk ke dalam Kolej Mara ni, macam mana saya tahu ni kewujudan Kolej Mara ni, sebab daripada kakak saya. Dulu kakak saya ni ex-student KPM Bandar Penawar. Lepas tu kakak saya ni lepas tu kakak saya dah habiskan sampai Uni KL, habiskan degree semua dah habis. Lepas tu kakak saya bagi tahu saya advantage lah masuk kolej ni kan, tak tutar, dapat allowance dan sebagainya. So buatkan saya rasa ini pilihan yang terbaik kan, masuk Kolej Mara. Lepas tu waktu tu saya mohon kat KPM, tapi jawapan dia lambat keluar keputusan. Sebab time tu pun saya mohon lambat, so nak tunggukan jawapan tu lambat. Lepas tu saya dapat satu link untuk mohon ke KKTM. Link ni saya dapat daripada kawan saya. So link ni time saya isi tu, mulanya link ni dia ke KKTM Seri Gading, waktu ke Seri Gading. Lepas tu saya mohon, saya dapat kos sivil dekat Seri Gading, saya dapat kos sivil. Kemudian saya minta kat orang tu untuk tukar lah, which is masuk ke KKTM Medan, ambil biomedical engineering. Itulah sampai sebab bagi tu saya sampai. Okay. Baik. Sekejap kita buat shot. Okay, kita berbalik pada seorang lagi pelajar KKTM, Syafiq Ashraf. Okay, boleh ceritakan sedikit lah sejarah daripada sekolah kecil sampai macam mana boleh masuk KKTM. Boleh share? Saya Syafiq Ashraf bin Muhammad Asli, asal Kuala Lumpur Pahang, berumur 32 tahun. Antara yang besar nama besar umur tinggi lah umurnya, masih lagi kita menerima peluang yang ada pada anda tu. Kita berumur 40 tahun Alhamdulillah. Okey, sama-sama. Okay, saya membesar sekolah menengah dekat Kuala Lumpur. Saya sekolah rendah bahasa Chow Tui. Chow Tui. Dia kawasan asli tu. Tak. Saya pun tak tahu lah, tapi nama kampung tu macam tu. Chow Tui. Dia dekat dengan kawasan Hilda Chow. Hilda Chow. Itu saya sekolah menengah pun dekat situ juga, dekat sekolah menengah kebahasaan Padang Tengku dekat Kuala Lumpur. Padang Tengku. Result SPM? Boleh share Result SPM saya 1A je, sains. Yang lain lulus. Lulus tu tak tahu juga kredit, ada kredit tak? Kredit matematik C, matematik moden ke matematik tak faham. Moden saya tak ambil admit, saya ambil ICT dan seni. Ada CT ada dia ICT dan seni, elektif lah. ICT dan seni dia pilihan antara akaun dengan admit. Jadi saya tak nak ambil akaun dengan admit, saya ambil ICT dengan seni. Tak nak ambil admit, akaun susah kan. Sebab saya memang tahu saya lemah sikit kat kira-kira ni. Jadi ICT dengan apa tadi, seni. Seni tu lukis je. Lukis. Okey juga lukis. Tapi pandai lukis. Saya result SPM saya satu je lah. Sains apa orang panggil biasa ni. Sains je lah. Sains. Seni tak dapat A. Seni dapat B. Kau lukis apa dapat B ni? Saya pasti saya ambil je seni tu sebab nak elak admit elak sekolah pun kat situ mungkin ada tawaran yang tu je kan. Dia tak ada macam sains tulis ada tulis lagi apa untuk kelas sains. Dia ERT kena rumah tangga. Saya tak ingat. Okay, dia ada 7 kelas tak silap saya. 7 kelas. Ramai kelas. Satu kelas berapa orang? 40. Satu kelas lebih kurang 30 orang.
210 orang lah, satu batch tu lama. Okay, sama-sama. So habis sekolah, saya dapat tawaran masuk ke Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dekat Gunung Terengganu dalam bahagian programming. Tapi saya belajar separuh jalan sebab Berapa saat? sampai SEM 4. Lepas tu saya keluar sebab tak boleh nak go. Alasan? Tak boleh nak bawa subjek programming. Microcontroller. Susah lagi saya bagi microcontroller. Habis tu saya kerja dekat Kuala Lumpur, dekat Safeguard. Safeguard Habis kau ni kat mana? dekat Safeguard Oh, HQ ke? dia dekat HQ, dia dekat bilik kebal dia tu yang kita kena susun-susun Oh, duit. yelah. Tapi saya kat mana ni? KL kat mana? Apa ni saya pun lama Setapak. bukan, Bila habis tu lah. saya tak ingat saya. Tapi saya kerja kat Safeguard tu lah. Tak lama juga pun saya kerja kat situ. Lepas tu saya sambung balik belajar. Waktu tu tahun 2015 saya sambung ke IKM Besut. Besok pula. IKM Besut. Saya dekat IKM Besut tu saya ambil engineering networking. Kat situ alhamdulillah lah, saya boleh bawa subjek tu. Lulus pun CGPA pun atas 3.5 lah. Okay, tu ambil CJ. Ambil sikit. Habis IKM tu saya niaga dekat kampung halaman saya lah, Kuala Lipis. Mula saya niaga gerai je, saya jual ayam RM1. Ayam goreng. Lepas tu upgrade kedai makan. Yang sekarang ni lah masih niaga lagi kedai makan. Kedai makan. Resto di Nyiru dekat Kuala Lipis, Pahang. Lepas Sedap lah ayam ni. Ayam yang buat sedap. kat situ kedai nasi belau dia ada juga ayam, tapi yang ayam goreng sendiri tu dah tak ada lah. So saya kat sana saya ada masa terluang lah, jadi saya habiskan lah nak sambung balik belajar. Sebab sebelum ni saya dah belajar dekat IKM, dah ambil CJ. Jadi saya buat carian dekat dalam Facebook mula-mula. Dekat dalam Facebook saya buat carian. Lepas tu ada satu iklan yang keluar, dia cakap kat sini boleh belajar apa ni, boleh apply kat sini walaupun umur dah 40 tahun, lebih kurang macam tu lah. Tadi IKM dengan episode tu ambil ICT Ambil networking. ICT networking apa kan? Tapi dia banyak bahagian lebih kepada bahagian dan